Cristiano, lepas sauna, otak nampak jelas, nampak dry, nampak urat-urat. Aku tahu pasal apa Cristiano ni tak nampak tua. Antara habit dia suka bersauna. Bersauna ni bukan setakat hang berkicap je tau. Bagi untuk jantung weh. Sungguh aku tak tipu. Aku refer kajian ni, Large Prospective Cohort Study. Sauna dapat kurangkan risiko cardiovascular disease. Jantung lah. Sudden cardiac death, meninggal tiba-tiba sebab jantung. Lepas tu kajian lain pula, meta-analysis tahun 2024. Dengan kerap bersauna dapat bantu masalah tekanan darah. Apa sangka dengan berkicap dalam sauna? Jantung elok, tekanan darah cantik. Aku bukan mana-mana dah tunjuk kajian dah. Kajian lain pula. Kau tengok, sauna ni ada tak kesan untuk kencing manis? Sauna bagus untuk kawal gula dalam darah. Mau tak kawal gula dalam darah? Hang berkicap dalam tu, jangan panas, naikkan metabolism badan. Of course lah gula dalam darah digunakan untuk bakar menjadi tenaga. Tu gula cuncun cantik tu. Ni kau orang, kenapa gula aku tinggi Tangan pegang Mik Shui. Mik Shui tak salah. Yang salah hang kencing manis tapi yang duk makan hari-hari benda ni. Patut gula tak mau turun. Dah lah jadi macam Cristiano ni. Dah lah sadu. Walaupun umur 40 tahun dah tua. Dengan main bola saja. Billionaire ni. Tu ada Bugatti paling mahal pula tu. Siapa tahu Bugatti ni nama apa? Harga berapa? Bugatti Sento DC. Tengok harga. Masuk Malaysia 45 million weh. Aku tak tahu ni harga termasuk tax ke belum lagi. Kaya sungguh lah Natal ni. Dia kaya berpatutan lah. Umur 40 tahun tapi skor macam ni lagi. Jatuh tu tak ketuk tulang ke. Ni orang panggil bila dedicated, discipline over talent. Alah Messi. Sorry peminat Messi jangan marah. Satu lagi aku respect CR7 ni. Apa tahu dia time kecil dulu. Yes, dia didiagnose ada masalah jantung. Kita panggil takikardia. Takikardia ni degupan jantung dia laju. Laju bukan sebab tengok hantu ke apa. Hang tengah tidur pun degupan jantung ni laju. Hang tengah relax pun degupan jantung jadi laju. Tak semena-mena. Dia bahaya bila long term. Try bayangkan jantung tu degupan laju sentiasa. Apa jadi pada otot jantung? Otot jantung akan membengkak. Lama-kelamaan boleh menyebabkan heart failure. Alhamdulillah umur dia 15 tahun dah buat surgery. Masalah takikardia dah hilang. Yang penting bila makin tua dia jaga fitness dapat badan macam ni. Kalau kita ni umur 40 tahun bekat tu dengan kasut Jepun dia. Masalah jantung jangan sembang lah. Ramai orang kita kena serangan jantung umur muda. Menakutkan kan. Nak jadi macam Cristiano ni memang tak mudah. Orang yang gila dengan disiplin, dedikasi saja yang boleh jadi macam Cristiano Ronaldo. Mantap. So rajin-rajinlah bersauna. Okay?